Okay, Assalamualaikum semua. Jadi hari ni aku nak buat video sikit. Okay, jadi hari ni aku nak tukar minyak hitam. So aku nak buat video sikit sebab itu hari aku ada pakai minyak ni. Okay, kau boleh tengok minyak ni. Minyak ni first time aku try. So jadi aku dah pernah tukar sekali pakai minyak Mizu ni lah. Jadi sekarang kita nak tengok hasil dia. Hasil nak tengok lah apa ni, kualiti dia macam mana. Minyak hitam dia okey ke tak. Okay, motor ni dah dekat 3000 lebih lah kilometer aku bawa. Okay, jadi cara aku bawa pun macam tu lah, kasar sikit. So jom kita tengok minyak hitam ni okey ke tidak. Okay, first macam biasa lah, bekas saiz 17. Lepas tu aku ada plier sekali lah nak buka dia punya cap. Okay, first masuk bekas. Spana and plus. So jom kita tengok. Ini minyak dia. Alright. So okay, yang minyak aku pakai ni minyak fully synthetic. Okay, minyak fully synthetic. Sebelum ni pun sama juga, fully synthetic, brand Mizu 1040. Okay, so lalang kita terus buka dia punya cap. Okay, jadi korang boleh tengok minyak dia hitam juga sebenarnya. So aku tak expect sangat apa-apa sebab minyak ni masa aku dapat pun, aku tukar first time tu minyak memang hitam gila. So jadi inilah hasil dia. Okay. Okay, so sekarang kita masuk minyak baru. Okay, so far minyak dia tak ada apa masalah sangat. Memang nampak gelap lah, tapi dia apa ni orang panggil, tak pekat sangat. Okay, memang fully synthetic minyak kan. So memang cair, lepas tu tak adalah rasa kasar apa-apa. Lepas tu nak kata habuk besi pun tak nampak sangat. Okay, so dah siap balik ni, dah bersihkan, letak white tape baru, dan kita pasang balik. Okay, jadi motor ni aku bawa lasak macam mana pun, aku bawa pergi sekolah je. So tak adalah masalah apa sangat. Tapi kalau aku tengok banding dengan sebelum ni, minyak ni memang lagi okey lah. Kalau tak sebelum ni, yang first time aku tukar tu memang pekat gila. Okay, jadi sebab tu aku memang suka pakai fully synthetic. Okay, ni kita dah siap kotakkan macam biasa. Okay, untuk minyak ni macam biasalah, aku akan letak kat dalam description below. Jadi siapa yang minat nak beli tu, korang boleh beli. Murah je, 27 macam tu. Korang boleh dapat lah, fully synthetic fully synthetic. Jadi satu, aku pakai minyak ni pun first time. So tak adalah banyak review sangat, tapi sepanjang aku pakai ni, motor tak ada masalah langsung. And perbezaan dia lebih ringan lah berbanding yang first time. Okay, dalam motor masa aku dapat tu pun tak tahulah berapa lama dia tak tukar minyak hitam. Tapi lepas aku tukar tu memang sangat ringan. Okay, jadi kita ketat balik. Okay, settle. Okay, sekarang nak masukkan minyak pula. Okay. Okay, dah siap. Kita pasang lip penutup. Bersihkan juga dia punya sini, dia punya getah dia. Okay.
Sapu sikit minyak and tutup balik. Okay, jadi dah siap tukar minyak hitam semua, dah settle. Okay, so based on minyak hitam yang lama ni, memang minyak ni aku puas hati lah aku pakai. Okay, memang dia cantik lagi walaupun dah hitam gelap, tapi minyak tak terlampau pekat, tak terlampau kotor. Okay, so kita dah tak ada apa lap-lap. Okay, selain daripada tukar minyak hitam hari ni, aku nak repair leaking. Okay, kejap. Okay, jadi korang perasan ada leaking. Okay, tadi aku dah basuh semua. Okay, sebab aku nak tahu mana punca leaking ni, and dia keluar daripada sini. Okay, bawah ni pun ada keluar banyak itu tadi. Jadi aku dah tukar seal, tapi yang atas ni pun dah start keluar. So kita akan buka yang ni, tukar o-ring baru and settle. Okay, sekarang tak silap dia size apa ni, size 17. Okay, size 17. Wih, longgar je, longgar. Tadi aku ada tukar bawah ni. Okay, tengok ketat ni. Atas ni longgar betul. Okay, jadi korang boleh nampak o-ring dia. Okay, ni o-ring, memang o-ring lama lah. O-ring yang baru aku tukar tu warna hitam. Sebelum ni aku ada tukar sendiri sebab bocor teruk sangat. Okay, so kita cari o-ring hitam mana. Okay, jadi ni box dia, box o-ring aku. Jadi aku ada banyak size. Jadi so first kita bawa keluar dulu. Kita bawa keluar pakai besi ni. Okay. Okay, so korang pakai besi halus apa-apa, korang congkel lah keluar o-ring ni. Okay. Okay, lepas dah congkel, kita cari size dia. Kita cari size yang sama. Okay, ini nampak ngam lagi. So kita tengoklah macam mana. Okay, o-ring ni nampak ngam, betul-betul ketat. So aku akan bersihkan dulu. Okay, besi ni aku akan sapu sikit minyak. Korang pakai dalam minyak apa-apa. Aku minyak ni pun boleh. Janji sapu minyak sikit. Okay, and then benda ni pun korang bersihkan lah. Korang bersihkan pakai tisu ke apa. Bersihkan lap-lap, bagi buang habuk-habuk tu. And then pasang o-ring, kita pasang balik. Okay, jadi dah pasang balik o-ring, semua dah siap, settle. Okay, jadi korang boleh tengok dia terkeluar sikit. Okay, getah ni. Okay, getah lama dia dah penyet kan. So itulah masalah dia. Okay, jadi untuk getah ni pun aku letak dalam link semua. Minyak hitam dengan getah aku akan letak dalam link dalam description. Okay, so sebelum korang pasang tu, korang kena bersihkan sikit habuk-habuk. Lap pakai tisu dulu kan. Okay, pakai tisu. Hitam semua tu. Korang pastikan lap bersih-bersih lah, supaya o-ring tu dia duduk lekat betul-betul atas permukaan, supaya tak bocor. Okay, jadi ini dia punya o-ring. Alright, pasang balik. And top pun bagi top cukup-cukup lah, jangan terlampau ketat pula, ikut rasa sendiri lah. Okay, okay, settle. Okay, jadi itu saja hari ni untuk video kali ni. Okay, terima kasih kepada siapa yang menonton, yang baru menonton dan yang dah lama menonton. Okay, jadi follow, like and share and subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi.